Betul ke kalau kita suci tak betul, amalan tidak diterima? Betul? Nabi kata la yaqbalu salat ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tak terima semayang kamu kalau kamu berhadas lah, tidak suci. Faham lagi? Sehingga kamu bersuci betul-betul. Tu. Seorang sahabat dia ambil wuduk. Sampai depan Nabi lah, dalam piduk tengok. Sampai ambil basuh kaki. Padahal basuh kaki ni wajib sampai semua jari kaki tapak tumit belakang tak. Allah kata wa arjulakum ilal ka'bain, wajib basuh semua sampai tergelang ni, buku lah dia habis. Tak. Sahabat ni dia basuh depan ni je. Dia gonjong, belakang tak kena. Nabi tengok, Nabi kata wailul lil aqabi dan nar. Celaka dua kaki laki-laki ini dalam api neraka jahanam nanti. Itu sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi wuduk tak betul. Kita sahabat YB pun tak. Tak. YB budak kedang kita. Hak ni sahabat Nabi terus. Tak terima kau. Masuk neraka lagi. Nampak? Itu pentingnya ilmu. Soalan seterusnya.